peristiwa nak membunuh baginda SAW. Satu hari Rasulullah nak keluar, Jibril kata jangan keluar ya Rasulullah, mereka dah bercadang nak membunuhmu. Diajak Nabi buat mesyuarat. Tempat Nabi tu dia letak batu besar tu. Kalau Nabi duduk dia lepaskan batu. Satu ketika pula di Kaabah, Rasulullah sujud aja ke atas tu, dia orang dah siapkan batu. Setelah sujud, dia cempakkan batu. Tepat batu tu melayang jatuh atas kepala baginda SAW, dekat dia tengah Kaabah, dinding Kaabah keluar, pum, tahan. Depan mata dia, mengucap dia belum turun. Ya, batu tu melayang, tiba ke tengah dinding Kaabah tu keluar, tahan. Tam. Ya, dan berbagai-bagai lah. Demikian beratus mukjizat Rasulullah SAW yang sangat hebat kalau kita tengok. Ya. Perancangan-perancangan jahat. Suraka bin Malik yang terkenal pakar, ya, pakar penunggang dan pengesan padang pasir. Bila diberi tawaran siapa dapat tangkap baginda SAW ni, dapat tawaran 100 ekor unta. Oh, jadi kaya besar kan. Jadi dia follow, dia kejar, jumpa. Dia nampak dapat mengesan baginda SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia follow dekat dia. Dan dekat aja dia pun angkat senjata nak kejut aja, taklah sentap kaki kudanya melambung. Dan dia dapat merasakan ini luar biasa. Sebab dia tahulah kalau terbolos lubang bab ke apa ke, dia tahu ini sentapan luar biasa. Baginda SAW dekat dengan dia, terus dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dan Rasulullah menjanjikan dia akan dapat, ya, gelang Maharaja Kisra. Dan ketika zaman Sayyidina Umar dilantik, dia mengetuai satu perangan dan akhir benda itu berlaku. Ya, kemenangan besar kepada pihak Islam dan diserahkan apa yang dijanjikan oleh baginda SAW. Ya, hebat-hebat kalau kita tengok tuan ni. Ya, itulah apa? Adalah tunjukkan ya besar-besar kuasa besar kepada kekasih-kekasih ini.